Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan tidak berkesempatan untuk melunaskan bayaran baki harga jual tersebut dalam tempoh 3 bulan mengikut completion date yang telah diberikan, maka perjanjian jual beli biasanya ada memberikan tempoh lanjutan selama 1 bulan lagi. Apa beza extended completion date dengan completion date? Dalam perjanjian jual beli ada dinyatakan dalam tempoh completion date tersebut bayaran baki harga jual beli itu dibayar oleh pembeli kepada penjual, dan ketika itu tidak ada apa-apa penalti ataupun faedah lewat yang dikenakan kepada pembeli. Manakala dalam tempoh extended completion date, tambahan 1 bulan tu, maknanya bulan yang keempat tu, ada penalti ataupun bayaran faedah lewat yang dikenakan kepada pembeli. Biasanya faedah yang dikenakan adalah 8%. 8% daripada baki yang belum berbayar. Kalau tadi baki yang belum berbayar adalah RM270,000, kalikan dengan 8%. Okey, kemudian kalikan pula dengan jumlah hari yang lewat. Adakah terma ni memang perlu diguna pakai, ataupun adakah ia menjadi budi bicara pihak penjual untuk mengenakan ataupun memasukkan terma tersebut di dalam perjanjian jual beli? Jawapan kepada soalan tersebut adalah ia adalah budi bicara pihak penjual. Kalau bisa kata penjual nak masukkan, dia boleh masukkan. Kalau penjual tak nak masukkan, dia boleh buang terma tersebut ataupun klausa tersebut di dalam perjanjian jual beli. Implikasi kalau sekiranya terma tersebut tidak diletakkan. Kita risau takut bila katalah tak ada klausa berkaitan dengan extended completion date ni tadi, maka sejurus selepas tamatnya tempoh 3 bulan tadi, dia tak ada lagi tempoh pelanjutan yang diberikan kepada pembeli. Okay, jadi maknanya kalau kita gagal melunaskan bayaran baki harga jual dalam tempoh 3 bulan yang pertama tadi tu, maka penjual berhak untuk membatalkan ataupun menghanguskan deposit yang telah pun dibayar, membatalkan perjanjian jual beli dan seterusnya menghanguskan deposit yang telah dibayar oleh pihak pembeli tadi. Okay, jadi sebab itulah kita wujudkan klausa untuk tambah extended completion date lagi 1 bulan. Berkaitan dengan persoalan sama ada 8% ni tadi adalah terma yang memang standard dan wajib dimasukkan, jawapannya pun tidak. Ia berdasarkan kepada budi bicara pihak penjual juga.